Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di paparan sistem auto post. Apa yang saya buat, saya masukkan teks, kemudian saya masukkan gambar, add photos, kemudian saya select grup-grup yang saya dah join dan saya tekan post. So apa yang berlaku, dia sedang auto post dekat semua grup tersebut. Ok, jadi macam mana kita nak set up benda ni? First, download file yang saya letak dalam dashboard. Kemudian guna browser, Lemur browser, install di laptop ataupun di phone Android. Kemudian dekat bahagian atas kanan ni, untuk desktop, kita klik. Ada fungsi extension. So kita klik extension ni dan kita load, tekan load dekat atas kiri ni, dan kita cari file yang kita dah download tadi. Nanti dia akan auto masuk kat sini. So bila dah ada kat sini, apa yang kita kena buat adalah kita login dulu dekat Facebook, kat dalam browser ni. Lepas dah login, kita klik balik atas kanan ni, kita cari apps tu. Tekan Vivid version 3 ni. Nanti dia akan keluar paparan macam ni. So bila keluar paparan macam ni, tugas kita adalah masukkan teks, masukkan gambar ataupun video, kemudian select group kat sebelah kanan ni. Kita boleh select berapa banyak group pun. Macam ni saya select 100 lebih group, kemudian saya tekan post. So sekarang ni dia tengah bekerja secara automatik, post ke group-group. Jadi anda boleh guna sistem ni untuk mudahkan kerja anda post ke group-group. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.